2022 saya punya kanser selepas 15 tahun relapse. Okay, so daripada stage 2 ke stage 4. So rawatan yang dikenakan ke atas saya adalah kemoterapi dan juga blood transplant. So dia punya efek lepas kemo dan juga kanser tu, kita dah tak boleh nak berjalan, hilang keseimbangan badan. Lepas tu dah terbaring je. Lepas tu ada hemorrhoid, maksudnya buasir sebab kemo tu. Lepas tu dah tak mampu nak mengurus diri dan rumah tangga. Minta maaf nak tanya kanser apa ya you? Kanser Hodgkin disease. Okey, ataupun kanser kelenjar. Kemudian saya berikhtiar dengan Aurora Pens dan juga bra. Okey. Selepas sebulan saya pakai, masa tu bulan puasa tahun lepas 2023 punya puasa, saya pakai Aurora Pens tu. Saya dah boleh drive kereta. Sebelum ni saya tak boleh drive. Drive macam tak boleh nak fokus, sakit belikat apa semua kan. Tapi dah boleh drive. Lepas tu saya boleh drive long distance. Okay, saya boleh drive long distance. Lepas tu dah boleh buang air besar. Sebab sebelum tu, sebab buasir dan juga saya hilang keupayaan untuk membuang air besar. Jadi lepas pakai Aurora tu baru saya perasan saya boleh membuang seperti orang normal. Okay, lepas tu kita dah boleh mengurus rumah tangga, kita dah boleh memasak. Masa saya first experience selepas tak boleh drive tu, saya bawa kereta daripada Johor ke KL. Saya sampai dekat KL 12.30, hampir pukul 1 pagi. Saya boleh bangun keesokan paginya pukul 4.30 pagi untuk masak sahur. So energetic, sangat energetic. So saya rasa macam amazing lah. So saya bandingkan pula dengan sahabat saya yang sama sakit dengan saya. Rawatan kami pun sama, tapi dia hanya pakai stokin je. Dan dia pakai 3 bulan awal. Tapi dia masih tersandar lagi. Kita orang selalu calling kan, selalu video call. Dia masih tersandar lagi, dia masih tak mampu nak memasak, masih tak mampu nak mengurus rumah tangga. So saya dapati perbezaan kami, saya pakai pen dan bra. Jadi coverage tu lebih banyak. Coverage for infrared tu lebih 75% pada badan kita. Yeah, okey. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya punya macam vein saya pun dah agak lembut. Sebelum ni tak boleh ambil darah di bahagian depan. Tapi sekarang nurse saya tu dah boleh cocok kat depan sini. Jadi saya rasa itulah kerja for infrared tu, dia perbaiki dinding. Sebab orang yang buat rawatan kemo, dia punya dinding dinding salur darah dia akan keras. Saraf dia akan jadi macam dawai. Dia keras. Jadi kita kena tolong orang yang buat rawatan kemo ni untuk dia lembutkan balik saraf dia. Okay? Jadi untuk yang ada rawatan kanser, yang ada kanser dan juga yang rawatan kemo, tolonglah kita kena ada alat bantu sihat ni. Sebab alat bantu sihat ni akan perbaiki kita punya saraf, akan kontrol kita punya sel kanser tu. Lagi satu yang ini info paling penting tau, sebab Ayu ada kawan, dia ada PhD tau dalam EMF, magnetic field kan. Dia kata radiasi daripada far infrared tu, dia mengawal sel kanser daripada membiak-biak. Jadi siapa yang ada breast cancer, you kena pakai bra tu untuk, dia kata Ayu, far infrared ni dia kawal proliferation. Sel kanser kan dia kan tak ikut, dia kan buat dia punya sistem dia sendiri. Patutnya kalau sel biasa dia ada cara dia nak membiak tu, tapi dia kan membiak dengan sangat cepat sel kanser ni. Tapi far infrared tu yang menyekat dia daripada membiak-biak. Jadi dia sangat bagus untuk kontrol kanser daripada merebak. Jadi dapatkan Aurora Pen masing-masing.